Assalamualaikum semua. Kita dah tahu dia Assalamualaikum, kembali kita dalam podcast Bushra Sembang Santai. Hari ini saya bersama dengan seorang tetamu di mana beliau merupakan seorang guru dah mengajar 21 tahun, satu tempoh yang cukup lama dalam bidang pendidikan dan sekarang berkhidmat sebagai seorang mutawif juga pada masa yang sama walaupun ada kerja hakiki sebagai seorang pendidik dan mula berkhidmat berkecimpung di dalam bidang mutawif ini sejak tahun 2012. Pastinya ada pengalaman yang cerita yang beliau ingin kongsikan dengan kita pada hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu saya hari ini, Ustaz Haji Nazmi Haji Tajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nazmi. Ya. Orang Perak ya? Orang Perak kita. Hatinya koma. Okey Ustaz, baik bercakap tentang pengalaman Ustaz lah di dalam industri ini. Ya. Bermula 2012. Ya. Jadi pastinya ada banyak pengalaman yang Ustaz nak kongsikan sehingga akhirnya Ustaz menyertai Bushra Holidays. Okey. Terima kasih Mira. Sebenarnya saya bermula pada tahun 2012 itu. Saya dengan mengikuti package umrah. Pergi package umrah pada bulan 6 2012. Kemudian sewaktu itu kita pun tak ada pengalaman. Just sebagai jemaah sahaja. Kemudian oleh kerana yang membimbing saya ketika itu pun kurang berkemahiran di dalam bahasa Arab, saya ada kelebihannya sikit, maka saya banyak membantu travel tersebut, banyak membantu kumpulan jemaah tersebut lah. Rupa-rupanya kita punya bantuan dan kerja kita di sana diperhati. Jadi bila balik daripada umrah tu, owner syarikat itu telefon. Tanya Ustaz, Ustaz dipower lah kan, Ustaz nak ke jadi apa semua ke, jadi umrah? Saya cakap saya tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman apa semua. Jadi dia kata tak apa Ustaz, Ustaz ada kemahiran cakap Arab dan yang penting Ustaz berani je dia katakan. Jadi bermula daripada bulan 12 tahun 2012 itu saya mulalah menjadi pembimbing ibadah umrah ataupun kita sebut sebagai mutawif ini. Dan alhamdulillah tahun ini tahun yang ke-2025 dan ini merupakan tahun yang ke-13 lah saya berulang-alik ke sana. Yang sebagaimana Mira maklum tadilah, saya seorang guru, maka saya lebih tumpukan kerja-kerja mutawif ini untuk package-package cuti sekolah sahaja. Okey. Ada fleksibel lah masa tu Ustaz. Yes, sebenarnya dia mengikut kita lah. Kan ada ketikanya yang perlu kita bawa tu belum cuti sekolah lagi. Maka kita tak mengambil job tersebut. Kan kita lebih pada tumpu sekolah supaya tidak terganggu dengan kerja hakiki saya sebagai seorang guru. Ya, betul-betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Bagusnya sebenarnya Ustaz sebab dia ada kelonggaran waktu tu kan. Jadinya yalah, kerja hakiki tak terganggu pada masa sama. Apa yang kita buat sekarang pun alhamdulillah dapat dijalankan. Ya, alhamdulillah yang seronoknya tu sebab kita akan setiap tahun kita akan hantar dia kan, tanpa mengganggu kerja-kerja hakiki kita. Dan yang saya seronok bila kita bawa jemaah itu dan jemaah berpuas hati. Itu yang paling seronok. Itu nak dengar cerita tu macam mana kisah tu kan. Banyak cerita nak dengar tapi saya nak tahu juga sepanjang pengalaman Ustaz lah dari 2012 bawa jemaah kan. Ada tak pernah berdepan ataupun kendalikan jemaah yang ada masalah kesihatan? Sebenarnya bila kita nak memilih satu-satu package ataupun travel agency ni, kebanyakan travel agency ni dia akan ada soal jawab sedikit lah. Adakah punya ataupun ada masalah kesihatan yang tegar, yang susah kita nak handle. Kalau sikit-sikit tu tak apalah. Tetapi ada situasi-situasi yang menyebabkan kita ni para pembimbing ataupun mutawif ini dia berdepan dengan kadang-kadang situasi cemas dan sebagainya. Ada ketikanya yang di luar jangka kita kan, pergi sihat kan, kursus-kursus pun sihat, tapi bila sampai di sana je kurang tiba. Allah nak uji. Kita tak tahu rezeki kita leleng kan. Dan setiap kali kita pergi sana tu sebenarnya rezeki kita leleng. Rezeki mutawif sendiri lain dan rezeki jemaah itu sendiri lain. Ada yang diuji dengan masalah kesihatan yang memang sungguh-sungguh kan. Saya nak cerita Mira ya. Ada ketikanya, ada sekali tu pengalaman saya, jemaah ini memang dia jatuh sakit, memang tak larat bangun tu. Jadi saya bersama kebetulan kita
bertugas 2 orang. Sebabnya Mm-mm. kita bawa 2 grup sekaligus, rentak tarikh yang sama, 2 package. Maka kami berdua lah gabung tenaga, bermula daripada jemaah itu sakit, kita bawa dia terus pergi ke hospital, kemudian kita check in-kan dia hospital, Mm-mm. daftarkan dia, kemudian kita menjadi orang tengah lah di antara Mm-mm. perbualan kita dengan doktor tersebut kan, medical check up dia dan Mm-mm. sebagainya, Mm-mm. sehinggalah dia warded, sehingga ditahan buat. Kita ulang alik tengok dia sampailah betul-betul sihat, discharge, kemudian barulah kita bawa balik. Mm-mm. Dan ada ketikanya kes-kes yang jemaah tersebut kena lama duduk di ward, kita dah balik dulu. Tapi Mm. insya-Allah para petugas kita di Mm-mm. sana yang memang sebagai kita sebut sebagai ground operator di sana, Mm-mm. tunggu dan ulang alik tengok jemaah tersebut, Mm-mm. tengok lihat apa keperluan jemaah tersebut di hospital. Dan insya-Allah alhamdulillah saya kira selari Mm-mm. dengan tagline Bushra itu peduli Peduli jemaah, jemaah. peduli jemaah. InsyaAllah jemaah itu kita tidak tinggalkan seorang. Mm. Alhamdulillah. Itulah sebab apabila ada jemaah yang macam Ustaz kata warded kan, Ya. warded kadang dalam tempoh yang lama, bukan kadang sehari dua, tak apa lagi, kadang Ya. dia lama kan. Jadi kadang-kadang ada setengah mutawif yang lain macam alamak, mutawif ni nak handle jemaah yang lain. Ya. Pada masa sama ada jemaah yang warded pula kan. Jadi itu mungkin jadi masalah lah yang timbul di sana nanti. Untuk Bushra ini sebabnya kita dah ada pembahagian kerja. Hmm. Walaupun satu grup itu diberikan dengan kita sebut sebagai seorang pembimbing ibadah ataupun mutawif, tetapi sebenarnya yang bertugas membimbing itu daripada Malaysia. Daripada Malaysia, Mekah, Madinah ke Malaysia balik. Tetapi selama mana jemaah itu, grup itu berada di dua kota tanah haram ini, kita ada ground operator selaku pembantu. Pembantu inilah yang banyak menyelesaikan masalah-masalahnya jika ada situasi mencemaskan, situasi yang terdesak, mereka akan ambil alih lah. Jadi jemaah-jemaah yang sihat-sihat ni, dia orang tak tinggal. Jangan risau, insyaAllah. Okay. Baik, dan bercakap tentang tu juga kan, Ustaz dah mempunyai pengalaman berkecimpung dalam bidang ini, dan mengapa pada akhirnya Ustaz memilih untuk menyertai Bushra? Alhamdulillah, saya sertai Bushra ni daripada tahun 2022. Dan setelah beberapa travel-travel lain, syarikat-syarikat lain yang saya sertai mereka, akhirnya saya milih ni. Sebabnya apa? Sebab Bushra ni dia tak rekod. Ni tak berkira. Satu, Tuan CEO ni dia tak berkira dengan kami lah, pembimbing ibadah, dan dia tak berkira dengan jemaah. Dia kira nak belanja makan je. Kan? Sehingga kan ada jemaah-jemaah kan, dia katakan macam Bushra, dia ada mengenalkan package yang tanpa makan. Kita nak reducekan harga tu. Tapi dia kata, okey, package ini tanpa makan. Tapi bila kita bawa sana, kita bagi makan. Si jemaah tu kata, Ustaz, kami ni package tanpa makan. Tapi kami tak keluar-keluar duit lagi ni. Asyik makannya ni. Tak apa, ni rezeki. Rezeki. Cakap dengan seronok tu kan. Kita sebagai pembimbing pun selalu tidak Tuan CEO tak berkira kan. Kita boleh bawa jemaah makan sendiri apa semua kan. Alhamdulillah, ini yang tu yang saya seronok tu. Yang tu. Dan sampai sekarang lah kekal lagi lah. Alhamdulillah. Kalau orang Pantai Timur kot, kalau Pantai Timur dia cakap senang cakap lah. Senang mengunding tu senang kan, lidah kan. Dan juga Ustaz ada pengalaman dalam mengendalikan jemaah yang ada dialisis. Macam mana Ustaz dalam nak bawa jemaah ni dari Malaysia ke sana untuk mengerjakan ibadah? Okey, untuk jemaah-jemaah yang berhadapan dengan keperluan untuk dialisis, terutamanya dialisis darah lah. Okey, jemaah-jemaah begini dia sepatutnya jangan sorok penyakit. Jemaah yang nak daftar, nak pergi umrah ke haji, dia tolong jangan sorok penyakit. Dia kena berterus terang. Okey, sebab apa? Sebab kita perlukan menyediakan keperluan dia di sana nanti. Okey, apa yang perlu, yang biasa kita lakukan, di Bushra lakukan, bila mana ada jemaah yang dialisis, kita nak tahu dia dialisis dia tegar ataupun tidak. Dia dialisis pun banyak kan, Mira, kan? Betul. Ada yang sekali seminggu ataupun ada yang 3 kali seminggu sehingga 3 kali seminggu. Okey, jemaah-jemaah begini, okey, kita perlukan surat pengesahan doktor dia yang terkini. Baik. Okey, surat pengesahan doktor itu dengan dos ubat dia dan sebagainya. Dan bila mana sebelum dia sampai lagi tu,
ground operator kita di 2 tanah haram itu telah buat tempahan. Dia dah indent untuk masuk slot untuk kita dapatkan slot dialisis tu di sana. Jadi jemaah tu insya-Allah dia tidak akan terlepas Ya. tarikh-tarikh appointment untuk dia dialisis. Alhamdulillah. Kita buat macam tu setiap tahun dan setiap kali ada jemaah yang berhadapan dengan masalah sakit ataupun dialisis ini, alhamdulillah bendanya semua berjalan lancar. Ya betul lah. Cumanya tolong jangan Jangan rahsia. jangan rahsia. Ah. Tolong jangan rahsia. Kadang dia, dia rahsia ni sebab apa? Sebab dia takut. Dia Dia takut, takut betul. nanti tak dapat dia terbang ke apa Aha. kan. Ya. Tapi sebenarnya berkata terus terang jujur itu lebih baik kerana ia memudahkan. Ya, betul, ya. Baik-baik. Jadi maksudnya kalau ada jemaah yang ada sakit dialisis ni masih juga mampu boleh Masih menyelesaikan kan? lagi insya-Allah dengan Bushra Holiday kita masih lagi mampu menguruskannya lah. Alhamdulillah setakat ni lah. Alhamdulillah. Baik. Dan itu untuk jemaah yang ada dialisis. Jangan risau, jangan susah hati, jangan rasa macam alamak dah tak ada peluang lagi dah Ya, kan. betul, Macam betul, mana ya. pula siapa pula nak uruskan di sana. Ya. Tetapi sebenarnya reviewnya memang kata boleh dan Boleh basic. insya-Allah boleh. Sudah ada kes yang berlaku dan Ya. sudah dapat diselesaikan dan dibawa InsyaAllah. dengan baik. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Nazmi dan juga sedikitlah ini memandangkan kita dah sudah sampai ke penghujung podcast kita kan. Apa pendapat Ustaz sendiri apabila dah mula menyertai Bushra selaku mutawif pada tahun 2023. Jadi apa pendapat Ustaz sendiri tentang pengawasan Bushra? Alhamdulillah. Pengenalan saya bersama dengan Tuan Haji Rahim, iaitu Tuan CEO pengawasan secara tak sengaja. Allah nak jumpakan, nak pertemukan. Waktu pertemuan kali pertama tu, Tuan Haji Rahim dia cakap dah, saya tak nak letak expectation yang tinggi dengan Ustaz. Saya dah tahu Ustaz ada pengalaman, dengan jemaah lama apa semua. Cuma dia kata, ini pengalaman Ustaz pertama dengan saya, dengan Bushra, maksudnya dengan Bushra. Dia kata. Jadi Tuan CEO kata, kalau boleh saya nak dengar feedback yang baik aja daripada jemaah. Jadi kita ni bila kita bertugas dengan jemaah, kita memang all out. Orang yang bertugas mutawif ini memang dia tak cukup tidur tu biasa. Kan, tak cukup tidur, penat biasa. Tapi kepenatan, keletihan itu yang akan menyebabkan jemaah-jemaah itu berpuas hati, memang kita rasa seronok. Kan? Dan bila jemaah itu berpuas hati, maka dia akan sampaikan kepuasan hati dia itu kepada CEO. Kan, sebab biasanya selepas sahaja habis sahaja tamat satu-satu package, jemaah akan diminta untuk mengisi borang kepuasan hati itu kan, kaji selidik dan sebagainya. Jadi daripada situ Tuan CEO akan ambil cakna dan tengok review balik dan selalunya dia akan contact kita. Sebulan selepas tu dia akan contact kita. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya dapat pandangan yang baik apa semua tu. Kalau boleh Ustaz kekal lagi dengan kami. Dan alhamdulillah lah. Dan macam saya cakap tadi lah, Tuan CEO ni tak kedekut orangnya. Setiap tahun dia adakan gathering untuk kita sama-sama ulang kaji balik masalah-masalah haji dan umrah secara contemporary. Kan, maka kami seronok. Kami memang seronok dengannya. Alhamdulillah lah, sekarang masih lagi kekal dengan Bushra. Alhamdulillah. Itulah dia, itu yang maksudnya Bushra ni bukan peduli jemaah je, peduli semua. Betul. Dengan jemaah, dengan mutawif pun Semua peduli semua. Baik. Dan sedikit nasihat Ustaz kepada mereka yang akan mengerjakan umrah ataupun haji tak lama lagi nanti. Baik, untuk tuan-tuan yang masih tercari lah package umrah, kalau boleh nak mencari itu, carilah dengan dengan betul-betul. Jangan kita membaca review-review sahaja. Betul. Kan. Sepatutnya kalau nak berumrah ni terutamanya, kita yang pertamanya kita ada istikharah. Istikharah ini kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan lupa kita ada satu lagi Mira, iaitu istisyarah. Istisyarah ini ialah kita minta guide daripada orang-orang yang berpengalaman. Macam kita nak pergi umrah ni, kita tanya-tanya. Package umrah macam mana? Seterusnya tanya tentang hukum-hukum hakam yang berkaitan dengan
umrah itu sendiri. Baik. InsyaAllah umrah makburah. InsyaAllah. Terima kasih sekali diucapkan kepada Ustaz Haji Nazmi Haji Tajuri atas perkongsian ilmu pada hari ini. Sama-sama. Ingat ada dua perkara, istikharah dan juga Istisyarah. istisyarah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah bersama-sama dengan Bushra Holidays pastinya. Baik, kita jumpa lagi di episod akan datang dengan tetamu yang lain pula. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.